Saya Eva. Okey, hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara nak kait bulatan macam ni ya. Okey, benang yang saya gunakan milk cotton 4 ply dan jarum hook crochet ni bersaiz 4.0 mm. Yang ni saya guna jenama tulip. Okey, saya akan mulakan dengan membuat magic ring. Jika ada yang tak tahu macam mana cara nak buat magic ring, awak boleh refer dekat video short saya yang sebelum ni. Okay. So, saya akan start buat magic ring. Okay, ni magic ring kita. Okay, kat sini dah ada satu rantai atau satu chain. Jadi, saya akan tambah lagi satu chain. Okay. Saya akan buat sebanyak 10 double crochet di dalam magic ring ni. Jadi yang dua chain pertama kita ni, yang ni bukan dikira sebagai double crochet ya. Jadi saya akan start buat double crochet pertama kita. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, sekarang saya dah buat 10 double crochet kat dalam magic ring ni. Yang ni untuk pusingan pertama kita. Jadi sekarang kita tinggal rapatkan dia. Kita just tarik je yang tali yang pendek ni, kita tarik je. Tarik kuat-kuat. Okay. Okay, so sekarang ini kita punya pusingan pertama. Kita akan cantumkan dia. Macam mana nak cantumkan dia? Okay. Sekarang kita kira balik. Kalau confuse nak slip stitch kat mana, kita akan kira balik dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita akan buat slip stitch kat sini ya. Okey. Kita akan buat slip stitch kat situ. Okey. Ini adalah slip stitch. Sekarang kita dah dapat pusingan pertama kita. Jadi kita akan buat untuk pusingan kedua. Pusingan kedua kita sama, kita tambah 2 chain kat sini. Yang ni saya tak kira sebagai double crochet kita. Okay. Dekat pusingan kedua kita, saya akan buat sebanyak 10 increase double crochet. Apa itu increase? Increase bermaksud setiap lubang kita akan buat sebanyak 2 sama ada 2 double crochet atau 2 single crochet, bergantung kepada projek kita. Jadi kat sini kita gunakan double crochet, jadi 10 increase bermakna 10 kali 10 kali 2 double crochet lah. Jadi kita akan dapat 20 double crochet. Jadi kita akan buat 2 double crochet di setiap lubang. Kita buat 10 set. Okey. 1 2. Chain yang kita buat 2 chain tadi, yang ni saya tak kira sebagai double crochet ya. Jadi ini 2 double crochet dalam satu lubang. Saya buat yang sama juga di sebelahnya, 2 crochet dalam satu lubang. Okay, ni untuk lubang yang kedua. Lubang yang ketiga, 2 juga. Lubang yang keempat, 2 juga. Lubang yang kelima. Lubang yang keenam. Lubang yang ketujuh. Lapan. 9.
10. Okey, jadi ini round kedua kita, pusingan kedua kita. Jadi kat sini sepatutnya kita akan dapat 20 double crochet, di mana 10 kali 2 bersamaan 20. So, kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kita akan slip stitch kat sini. Kita akan tutup pusingan kedua kita ni. Okay. Kita buat slip stitch dekat sini. Okay, kita dah dapat pusingan kedua. Sekarang kita nak buat untuk pusingan ketiga kita. Okey, pusingan ketiga kita sama juga, kita akan buat 2 chain, di mana kita tak kira dia sebagai double crochet kita. Okey, di sini cara kiraan untuk pusingan ketiga, saya akan buat sebanyak satu double crochet, satu increase double crochet, satu double crochet, satu increase double crochet, satu double crochet, satu increase double crochet sampai ke penghujungnya. Jadi di mana kita akan buat 10 set. Jadi kita akan dapat 30 double crochet. Okey. Ikut saya ya. Okey, kat sini kita akan buat satu double crochet. Okey. Di sebelahnya saya akan buat satu increase, iaitu 2 double crochet. Satu double crochet. Sebelahnya increase, iaitu 2 double crochet. Satu double crochet. 2 double crochet. Satu double crochet, 2 double crochet, satu double crochet, 2 double crochet, satu double crochet, 2 double crochet. Kita buat sampai ke penghujungnya ya. Jadi di akhir pusingan ketiga ni kita akan berhenti dekat increase double crochet. Saya akan tunjukkan ya. Okey, di sini adalah yang last ya, yang terakhir. Okey, lubang terakhir kita buat 2 double crochet. Jadi kalau awak tak dapat yang last ni, awak tak dapat 2 double crochet, mungkin ada salah kira. Cuba awak kira semula. Okay, jadi kita akan kira balik kat sini. Kita mesti dapat 30 double crochet. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Okey, cukup 30. Jadi kita akan buat slip stitch dekat double crochet pertama kita yang ni. Okey. Jadi kita dah dapat pusingan ketiga kita. Kita tutup pusingan ketiga kita. Okey, jadi sekarang kita nak buat pusingan yang keempat. Sama juga saya buat 2 chain kat sini. Okey, di pusingan keempat macam mana cara kira dia? Okey, saya akan buat 2 double crochet, iaitu satu double crochet, increase double crochet. Okey, satu double crochet, satu double crochet,
satu increase double crochet, iaitu 2 crochet dalam satu lubang. Okey, satu double crochet, satu double crochet, di sini 2 double crochet. 1 1 2. 1 1 2, iaitu kita akan buat 10 set. Jadi kita akan dapat kat sini 40 double crochet. Okay, ikut saya ya. Okey, kita akan start double crochet, satu double crochet. Okey, di lubang seterusnya kita isi satu double crochet. Okey, di lubang seterusnya kita akan isi 2 double crochet. Okey, 2 double crochet. Okey, macam tu. Jadi kita dapat 1 1 2. Kita akan buat sebanyak 10 set. Okey, di sebelahnya kita akan buat satu double crochet, satu double crochet. Di sini 2 double crochet. Satu double crochet, satu double crochet, 2 double crochet. Okey, satu double crochet, satu double crochet, dua double crochet. Okey, kita teruskan sampai ke penghujung. Okey, dekat pusingan ni pun kita akan dapat yang last lubang last kita akan dapat increase. Okey, 2 double crochet dalam satu lubang, ini yang terakhir. Okey, jadi kalau awak tak dapat macam saya, mungkin ada kiraan yang salah. Jadi awak boleh cek semula kat mana yang salah. Okey, kat sini kita akan dapat sebanyak 40 double crochet. Okey, 1 2 Okey, kalau awak tak dapat 40 double crochet kat pusingan yang keempat ni, mungkin ada salah kira kat situ. Jadi awak boleh cuba kira balik, cuba cek kat mana yang salah. Okey. Okey, di pusingan yang kelima, okey, saya buat slip stitch dulu ya. Saya buat slip stitch dan 2 chain. Okey. Okey, cara kira untuk di pusingan kelima, macam daripada pusingan pertama, kalau kita tengok balik, di pusingan pertama kita buat dengan 10 double crochet. Di pusingan kedua kita buat 10 increase double crochet, di mana 2 double crochet di setiap lubang. Okey, di pusingan ketiga kita buat satu double crochet, satu increase, satu double crochet, satu increase, satu double crochet, satu increase. Okey, di pusingan yang keempat kita buat 2 double crochet, satu increase, 2 double crochet, satu increase, 2 double crochet, satu increase. Okey, jadi di pusingan kelima kita akan buat 3 double crochet, satu increase, 3 double crochet, satu increase, 3 double crochet, satu increase. Okey.
Jadi kat sini kita akan dapat 50 double crochet. Di pusingan kelima kita akan dapat 50 double crochet. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, yang ini adalah double crochet pertama kita, kedua, ketiga. Okey, jadi kita dah buat 3 double crochet, jadi kita buat seterusnya increase, iaitu sebanyak 2 double crochet di dalam satu lubang. Okey, jadi kita di seterusnya kita akan buat 10 set. Jadi seterusnya kita buat 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. Okey, dan 2 double crochet. Ini adalah set yang kedua. Okey, ini set ketiga, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. Seterusnya kita isi increase, iaitu 2 double crochet dalam satu lubang. Okey, kepada yang belum subscribe video saya, boleh tekan subscribe. Jadi di masa akan datang mungkin saya boleh share macam mana cara nak kait beg. Okey, jadi kita teruskan. 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. Okey, ada 3. Okey, sekarang saya buat increase. Satu, double. Jadi kalau anda menggunakan projek anda tu menggunakan single crochet, cara kira dia tetap sama ya. Tetap sama, tak kira sama ada di tengah ini kalau yang ni kita start dengan 10. Okey, kalau projek anda tu start dengan 12 kat tengah ni, cara kira dia tetap sama macam saya buat tadi. Jadi kat sini kita akan dapat penghujung dia increase ya. Di lubang yang terakhir kita akan isi increase. Dia akan berakhir dengan increase. Okey, kita akan cantumkan dekat double crochet yang pertama kita ni. Slip stitch kat sini. Okey, sekarang kita dah dapat apa tu? Kita punya bulatan. Okey. Jika projek awak nak gunakan bulatan yang lebih besar, jadi kiraan dia tetap akan sama saja. Cuma kita akan naik lagi satu lah. Maksudnya macam kat sini tadi 1, 2, 3 double crochet. Jadi yang lubang seterusnya akan di pusingan yang seterusnya kita akan kira 4 double crochet, 1 increase. 4 double crochet and 1 increase. 4 double crochet, 1 increase. Itu jika awak nak buat bulatan yang lebih besar. Begitulah seterusnya sampai awak dapat saiz yang awak nak. Okey. Okey, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat.
Jika suka video ini, tekan like dan tekan subscribe channel saya ya. Terima kasih kerana menonton.